Emas, jika tuan-puan ingin jadikannya sebagai pelaburan, tuan-puan perlukan jumlah gram yang besar. Bagi golongan yang berminat untuk menjadikan emas sebagai pelaburan berbanding dengan simpanan, tuan-puan boleh dapatkan gold bar 250 gram ataupun 1 kilogram. Ini kerana spread value untuk kedua item ini adalah 6% sahaja dan gold premium lebih murah per gram berbanding item yang lebih kecil. Mari kita lihat keuntungan 1 kilogram ini dalam masa 3 bulan. Januari 2025, harga emas 1 kilogram ini adalah RM409,000 dan hari ini jika tuan-puan jual gold bar 1 kilogram ini, tuan-puan akan dapat sekitar RM459,000. Dalam masa 3 bulan sahaja, emas 1 kilogram ini sudah memberikan keuntungan bersih sebanyak RM50,000 ataupun sebanyak 6% selepas tolakan spread 6%. Jadi bagi sesiapa yang ingin maksimumkan keuntungan dalam simpanan emas, tuan-puan boleh dapatkan item yang lebih besar seperti gold bar 250 gram dan 1 kilogram ini. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan bagi yang berminat untuk maksimumkan keuntungan dalam belian emas, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan.